Balik-balik aku tunggu kan. Tahu-tahu tengok anak dia lulus, happy. Baguslah kakak dapat ni. Aku macam tengok je, aku macam atau aku tengok sebelah mana mak ayah aku tu ada. Guys, so hari ni Ajib nak make up tua. Mana Ajib kalau kau dah tua Ajib macam ni guys? Berkurut tu kau. Oh tua mata macam ni lah. Kata je mana infection. Kening. Habislah kening dah cantik macam Sinchan, kena guna putih. Habislah Sinchan tu. Okay, so guys, hari ni kita nak shooting short film Hari Bapa. Kan Hari Bapa, so kita kenalah menghargai jasa bapa kita, guys. So guys, sekalian, korang mesti ada kenangan dengan ayah korang kan. Kadang kita ni tak nampak pun bapak kita ni sayang ke tak kita. Tapi bila kita dah besar, kita terfikir rupanya dia sayang juga kat aku. Sayang tu tak semestinya dia bagi kita duit. Tak semestinya dia. Nantilah korang sambung. Goyang sikit tu. Goyang. Kau bagi suruh goyang baru kau melata. Macam mana goyang? Goyang tu. Goyang tu. Goyang. Kek aku ada cerita. Apa? Cerita ni kan aku rasa semua budak rasa, tapi aku macam bila ingat balik aku waktu kecil suka tidur bersepah tau. Oh, diangkat. Tu bapak aku angkat. Aku besar masa tu. Gemuk. Macam mana dulu? Aku kalau tidur depan TV, besok bangun pagi dekat atas katil. Itu bukannya bapak kau. Apa tu? Jenis lain. Alamak. Aku kata ada duduk je dengan kita orang. Tu duduk sini je. Tak payahlah duduk orang tua. Betul. Nanti kalau Atuk nak makan, kita orang boleh teman kan? Menarik juga tawaran tu. Abang ni dengan abang temankan Atuk makan bawah Duduk sini yang gitu lah. Makan bawah ni pun best juga. Macam pakai kampung kan. Betul? Awak tak makan bawah. Makan je atas. Kita akan dengar Farah punya pengalaman bersama ayahnya. Apa benda momen yang paling kau tak boleh lupa? Sama birthday ke? Masa tu apa ni, mak ayah aku dia diam je tau masa birthday aku. Dia tak ada wish pun. Pala-pala pun masa tu aku tingkatan 4 lah sah. Dia sambut birthday aku. Tingkatan 5 dah tak ada. Lepas tu aku ingatkan just wish je kan. Dia wish selalunya mak ayah aku ni memang selalu celebrate. Lepas tu aku macam pelik kenapa hari ni macam senyap je kan. Dia selalu wish dekat dalam WhatsApp biasanya. Lepas tu lepas dah wish, balik-balik aku tunggu kan. Tahu-tahu lepas tu satu mak aku pun makan kek lah kan. Lepas tu dia cakap birthday kakak. Atau aku macam harulah. Lepas tu yang ayah aku pula, dia kan selalu busy kerja kan. Lepas tu adalah satu hari dia ajak keluar. Tapi yang aku ni, tapi aku tak ikut. Jadi macam kau nyesal lah. Macam nyesal lah. Jadinya maksudnya macam kalau family ajak korang keluar ke, ajak spend time tu pergilah. Sebab mak bapak kita ni dia nak masa dengan anak-anak dia. So pesanan saya untuk korang semua, selamat Hari Bapa. Dan korang jangan terlalu biadab lah dengan mak ayah korang. Lepas tu kalau ayah korang marah-marah ke apa ke, itu maksudnya dia nak yang terbaik untuk korang semua. Macam gitulah. Aku dah tak reti bercakap. Kita tak akan tahu kebaikan ataupun pengorbanan orang tu, tapi kita tahu lepas dia meninggal. Pada tak ada baru kita tak tahu. Pernah nangis lagi mata bengkak caji. Untuk pengetahuan korang, Farah telah kehilangan ibu bapanya. Sebab tu dia sedih. Bendanya baru 2 tahun berlaku. So benda tu masih menjadi kesan, menjadi luka lagi kat dalam hati dia. Satu pengalaman awak bersama bapa awak. Pernah sekali tu kan, aku nak main dengan adik-adik aku. Main dengan Afan tu lah. Tak, diorang main. Kau tahu bakul basah baju tu kan kosong. Diorang main. Aku tarik lah bakul tu. Lepas tu diorang pun berjerit kat aku. Kau umur berapa masa tu? Jam 5 dah jam 4 lah.
bapak aku datang, dia cabut tali pikam. Aku nangis lah masuk bilik. Bapak aku kata, jom pergi dah ngabe. Bapak aku nak pujuk aku. Nangis lah, tolong lah nangis. Tolong lah nangis. Nanti Fatah paling lama pandang sini. Siapa yang bercakap Fatah tengok tau. Tak handsome lah. Macam abang ni. Berasa. Atas. Jangan senyum. Ya, ayah sign surat ni ya. Surat apa ni? Aku tak nak. Ni surat pembagian harta ayah. Sebelum kita ada accident tu, ada satu ayat arwah ayah aku tau. Cerita aku tengah duduk kat meja makan dengan ayah aku. Lepas tu ada ayah aku, mak aku, lepas tu abang aku sekali. Lepas tu aku cakap, ya tolong ambilkan tu lauk tu. Arwah ayah aku cakap, selagi boleh buat sendiri, buat je sendiri, jangan nak suruh orang. Lepas tu aku ni pun cakap lah, alah hey, kalau ayah suruh kakak boleh pula. Lepas tu ayah aku pun macam, bukannya ayah ni nak suruh kau tu memang malas ke apa, tapi sebabkan ayah nak suruh kau ni boleh hidup sendiri nanti. Tapi kau tak ada rasa time tu? Tak ada rasa apa-apa. Aku macam, alah biasa je ni, macam gitu. Tahu-tahu 2 hari bulan 7, boom, semuanya hancur. Masa dia cakap tu bila? Masa dia cakap tu masa raya haji. Bulan 6. Masa raya haji lah. Lepas tu, tapi time ni kau tengah form 5 kan? Macam mana time orang ambil result SPM tu? Kau tu tak rasa macam tengok orang lain? Aku tengok je lah kan, bapak dia orang. Tengok je lah mak bapak orang lain kan. Tengok anak dia lulus, happy. Bagus lah kakak dapat ni. Aku macam tengok je, aku macam atau aku tengok sebelah mana mak ayah aku tu. Banyaklah kalau nak cerita pasal pengorbanan bapak ni tak terkira. Banyak sangat. Dia hantar kita sekolah, betul? Bayar sekolah pun dia kira pengorbanan. Betul. Dia hantar aku pergi sekolah. Aku ingat lagi dulu kan aku 3 beradik tau. 3 perempuan. Masa tu tak ada adik lagi, aku lagi yang nombor 4 nombor 5. Naik motor Espai, aku kan bapak ke perut besar kan. Seorang duduk depan, nanti 2 duduk belakang. Aku paling suka duduk depan. Aku duduk depan, nanti aku rinah. Lepas tu bapak kata, jangan depan sangat, terjatuh. Kadang-kadang bapak aku tahan badan aku. Kaki kau masuk bakul? Tak, kaki aku kat luar tepi luar tu. Pengalaman sangat lah. Sekarang dah besar, dah tak boleh situ, malu nak buat. Kalau aku buat ni ke apa ke, aku peluk je bapak aku, cium bapak aku. Tapi tak tahu nanti kalau dah kahwin macam mana. Jauh dengan bapak aku, sedih. Sempena Hari Bapa ni, kita akan bagi wish. Kita video sama-sama lah. Sebab bapak kita sama. Boleh? Boleh? Ya, boleh. Jom. Selamat Hari Bapa kepada Encik Samsudin. Kami 2 anak Samsudin. Okay, kepada bapa-bapa di luar sana, untuk bapa saya sekali, selamat Hari Bapa. Anda adalah bapa yang hebat. Cik Jasmine on top. Kau. Selamat Hari Bapa. Selamat kepada semua. Ya, untuk Nakid dia beza sikit. Dia untuk yang ni, dia bakal bapa. Selamat untuk menjadi bakal bapa. So korang jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye. Peace.